Sideburn rambut bagi yang wajib wuduk, Ustaz. Saya keliru lepas dengar satu ceramah kata sideburn adalah kawasan wajib. Dia kata sideburn ni asal sideburn kan tu. Faham? Sideburn. Ni di pipi ni. Apa ni? Wajib basuh ke tak? Jawabnya tengok dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, bila kamu tidak ada wuduk dan kamu nak solat, maka mulakan wuduk dengan membasuh muka kamu. Kat mana muka? Muka kita ni daripada atas kepala tubik rambut sampai ujung dagu. Faham? Daripada anak telinga kanan kepada anak telinga kiri. Cara nak ukur dia gini, dari ujung rambut turun gini, jangan turun gini, turun kok dahi ni, sampai kat dahi turun gini, sampai kat dahi, ujung dahi ni turun gini, kok ni, kok tepi telinga ni, turun kok tepi tulang, kok bawah dagu. Jadi masuk tak ni dalam muka, masuk tak kat muka? Maka masa basuh muka wajib kena basuh segala bulu sideburn. Kalau orang puang, dia selok sideburn panjang buah atas telinga, dia basuh muka. Sideburn hok dalam muka tak kena, tidak sah wuduk. Lepas tu orang puang kena gunting pendek sideburn. Okey?